Perdana Menteri Malaysia hantar surat doket saya. Datuk Seri Anwar Ibrahim hantar surat doket saya bagi. Kau rasa? Saya balik rumah semalam, saya tengok doket parti surat saya tu ada surat. Biasa parti surat doket rumah saya tu cicak je lepak. Saya ingat surat yang pakai dulu bayar kemudian kau, kami bukan along, kami cuma nak tolong. Ingat benda tu lah kan. Saya tarik surat tu, saya nampak lambang kerajaan Malaysia. Lepas tu, atas tu kan pejabat Perdana Menteri. Lepas dah ambil tu, saya belek-belek buka semua. Ngam, saya kata, saya ada can ni. Saya M3 je. Tak senator, esko, tak pun saya tu kanan politik. Saya dapat, saya buka-buka, saya baca, rupalah Sarah beritahu terima kasih sebab Perdana Menteri kita ni memahami untuk beli kelengkapan rumah, dapur semua. Saya ingat tadi dapat jawatan esko ko, senator ko, tak pun saya tu kanan politik ko kan. Itu saja. Lepas tu bawah tu tanda tangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Allah, kecewa saya. Saya ingat tadi mana tahu ada kekosongan dalam parlimen semua tu kan. Esko ke, senator ke, saya suruh kanan politik ke. Kau nak panggil saya pelawai ke apa. Rupa nak terima kasih ya Sarah macam tu ya. Kepada kau semua, kalau dapat surat daripada pejabat Perdana Menteri, kau jangan jadi macam saya. Saya ingat tadi dapat jawatan tinggi, pangkat-pangkat tinggi kan. Dapatlah pencen tu sodap sikit nanti kan. Rupa mai Sarah. Tapi tak apalah sebab dalam Malaysia ni tak ada rasa oleh Perdana Menteri kan hantar surat doket rakyat. Kau nampak Anwar Ibrahim, walaupun zaman moden sekarang ada WhatsApp ke apa semua, tak hantar, dia hantar surat tu baik. Cuma tak letak bodak follow me yo dalam tu. Kalau tak bodak bukan min harum dah. Tapi apa pun terima kasihlah kepada Perdana Menteri Malaysia sebab menyantuni rakyat. Hantar tu surat setiap rumah-rumah orang rakyat Malaysia ni. Betul tak? Mak saya risau semalam tu, ingat apa nama tiba-tiba surat daripada Perdana Menteri pula datang kan. Tu saya ngobat, ingat jadi esko ko, senator ko, tapi rupa lain.